Berita baik untuk golongan OKU Selangor. Ada 5 inisiatif terbaru yang anda boleh mohon untuk bulan Jun tau. Yang pertama, sokongan pembiayaan untuk sesi terapi perkembangan anak istimewa dekat pusat terapi berdaftar. Yang kedua, inisiatif untuk beli ubat, makanan tambahan dan keperluan khas. Yang ketiga, pembiayaan peralatan sokongan untuk keperluan khas individu OKU. Yang keempat, sokongan pembayaran yuran pendidikan khas dekat sekolah kerajaan. Dan inisiatif untuk bina dan tambah baik kemudahan tandas mesra OKU di rumah. Sebelum mohon, pastikan pemohon warga negara Malaysia, pemohon pengundi Selangor, penerima manfaat berumur 60 tahun ke bawah dan ada kad OKU JKM dan penjaga adalah ibu bapa angkat sah dan berdaftar under JPN. Untuk mohon, boleh pergi ke www.yanis.org.my/brais, tekan butang permohonan baru, daftar untuk buat permohonan dan lengkapkan borang. Jangan lupa sediakan dokumen sokongan ikut kategori, pos untuk tengok lama sikit. Take note yang permohonan buka sampai 22 Jun 2026 jam 5.30 petang tau. Share video ni dekat kenalan OKU anda juga. Okay? Di Central Explain, jangan lupa follow.